saya Syafiqah Eliana. Korang boleh panggil saya Eli. Saya pelajar multimedia. Dalam bidang ni, saya paling expert bahagian editing dan juga videografi. Saya dah minat dengan kamera dan editing ni sejak umur 14 tahun lagi. Selain tu, saya juga rajin dan kerap ambil job shooting untuk wedding dan program college. Okeylah, jom kita kenal kawan-kawan saya yang lain pula. Hello guys, saya pula El Mukris. Mukris tau, bukan Mukris. Nama saya unik sikit ejaannya. Hehe. Korang boleh panggil saya El. Saya juga merupakan pelajar multimedia. Dalam bidang ni, saya sama macam Ellie, expert bahagian editing dan juga videografi. Saya juga suka main game. Selain dari jalan cerita atau jenis game tu, saya juga suka tengok kualiti grafik yang dihasilkan oleh developer game tu sendiri. Okeylah, kita pergi kawan kita yang seterusnya. Hai kawan-kawan, nama saya Arif Hamidi. Orang panggil saya Arips. Saya juga sama macam mereka, pelajar multimedia. Bagi saya dalam bidang ini, saya lebih ke arah design dan editing. Apa lagi ya? Saya juga suka main game. Alasannya sama macam L tadi. Saya suka tengok grafik dan kualiti sesuatu game itu. Mungkin saya boleh jadi grafik designer game. Jom kita kenal kawan kita yang terakhir. Hello, saya Lee Hing Ban. Boleh panggil saya Lee atau Andy Lee. Saya juga merupakan pelajar multimedia. Bagi saya dalam bidang ni, diri saya lebih ke arah lukisan dan juga design. Benda ni mungkin mudah bagi saya sebab saya merupakan pelajar seni dulu masa di sekolah. Okey, itu saja dari kami. Bye, gerak dulu. Weh, lagi mana tu? Belum habis lagi lah. Apa Eli? Kau lupa ke benda wajib yang kena buat setiap kali? Oh, mestilah tak. Okey, jom. El, Arif, jom ambil gambar. On the way kawan-kawan. Ya, aku datang ni.